Korang beli rumah dengan loan atau cash pun, rumah tu tetap bukan milik korang pun. Apa yang dibuat oleh Puan Farahli ni, satu tindakan yang betul. Hanya orang yang takut dengan Allah saja akan elakkan diri dari pinjaman bank walaupun nama je ada Islamik. Jadi dengarkan video ini sampai habis kalau korang orang-orang yang beriman. Sebelum itu, jemput dululah bersilaturahim dengan aku dengan korang tekan tombol tambah di sebelah kanan korang ini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, cubalah kita fikir sekejap. Hari ini kita bangga bila dapat beli rumah, betul tak? Bertahun-tahun simpan duit, buat loan, tanda tangan perjanjian panjang berjela. Tapi pernah tak kita tanya satu soalan yang paling asas? Ramai orang hari ini memilih jalan susah tak nak terlibat dengan riba. Dan kita hormati orang yang berpegang pada prinsip ini sebab mereka sedar satu perkara yang sangat penting. Dalam sistem moden ini, walaupun rumah tu atas nama kita, kuasa sebenar bukan di tangan kita. Kita bayar 35 tahun, kita bayar deposit, kita baiki rumah, cat, lepas tu apa lagi? Kita renovate, jaga macam harta sendiri. Tapi cubalah korang fikir, kalau tak bayar cukai pintu, boleh kena tindakan. Kalau tak bayar cukai tanah, boleh disita. Kalau tersilap ikut undang-undang pembangunan, tetap mereka boleh masuk campur. Jadi soalan dia macam ni. Kalau betul rumah tu milik kita secara mutlak, kenapa ada kuasa lain yang boleh merampas? Cuba korang fikir. Hari ini kita hidup dalam sistem peninggalan penjajah. Sistem ini bukan dicipta untuk memerdekakan rakyat, tapi untuk memastikan rakyat sentiasa bergantung pada kerajaan dan bank. Dulu tanah adalah hak mutlak sebab semua tanah-tanah ni milik Allah Azza wa Jalla. Kalau Nabi kata harta kamu diambil secara zalim, kamu boleh pertahankan. Itu menunjukkan hak milik sebenar dalam Islam adalah mutlak. Tapi dalam sistem British hari ini, harta bukan mutlak. Cukai boleh berubah ikut polisi. Tanah boleh ditukar status. Rumah boleh dirampas jika gagal ikut syarat-syarat yang mereka kehendaki. Dan sistem ini dibina supaya kita tak pernah benar-benar memiliki apa yang kita bayar. Bila seseorang memilih untuk tak ambil riba, itu sebenarnya satu bentuk kesedaran yang sangat-sangat tinggi. Bukan semua orang mampu tau. Bukan semua orang sanggup. Tahniah kepada anda, Puan Farahli. Saya respect iman anda. Bukan semua orang faham akan keadaan kita sekarang ni. Kita duduk dalam sistem apa ni? Sebab hari ini, bank-bank Islamik pun masih tertakluk kepada bank negara. Bank negara terikat pula kepada sistem kewangan global. Dan sistem global ini pula berpaksikan institusi seperti IMF dan Bank Dunia. Diorang ni kepunyaan siapa? Yahudi. Maknanya apa? Nama mungkin Islamik, packaging mungkin Islamik, tapi sistem tetap sistem konvensional. Cuma perkataan je diubah kepada bahasa Arab. Nampaklah macam halal. Dan Alhamdulillah, ramai orang mula sedar benda ini. Bila kita beli rumah, hari ini kita bayar loan berpuluh tahun, kita bayar cukai setiap tahun, kita bayar faedah dan cat servis, kita bayar pemulihan dan renovasi sendiri, tapi kuasa penuh bukan di tangan kita. Inilah dia realiti pahit yang jarang orang berani sebut. Kita bukan suruh orang tak beli rumah. Kita bukan suruh orang tinggal dalam hutan. Kita cuma ajak masyarakat sedar supaya mereka ni berfikir bahawa sistem ini memang dibuat supaya kita ni tak pernah bebas. Supaya kita sentiasa berhutang, sentiasa bayar, sentiasa bergantung. Dan sesiapa yang berani melawan arus, elak daripada riba, hidup sederhana, tak tunduk pada tekanan sistem. Sebenarnya mereka sedang buat satu keputusan yang sangat besar demi kebaikan akhirat mereka. Mereka pilih jalan takwa. Sampai masanya kita akan buka mata. Rumah sebenar bukan yang kita bayar 35 tahun. Rumah sebenar adalah bila hak itu mutlak pada kita. Tak ada sesiapa boleh ambil kecuali dengan kerelaan kita. Semoga makin ramai sedar bahawa sistem ini perlu kita fahami. Bukan kita ikut membuta tuli. Jadi kepada korang,
Kalau anda rasa konten ini sangat penting, tolong sharekan biar lebih ramai celik mata hati. Apa yang paling penting? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.